Hello kawan-kawan. Hari ni kita nak main interview pemain kita yang duk ada dalam TikTok ni. Abang Panjang lah, Abang Janggut lah. Yang mana kenal-kenal yang tak kenal kita nak perkenalkan diri dia sebagai chip mekanik di bengkel sini lah. Dia ni kawan lama saya. Dari dia dulu sekolah sampai sekarang lah. Tak berpisah dengan motor ni. Banyak bidang. Hello Zubek. Nama Zubek kan? Tak dah sebut dah. Okay. Apa khabar? Macam ni ya. Macam ni kan? Kena cakap banyak-banyak tak boleh bulan-bulan besar sikit Hongkong. Lagi Hongkong. Ni banyak akal tu apa tu cabai dah kat gigi. Tak. Okey, kita nak interview sikit dia punya profile dia. Sebelum ni. Okey, Zubek ni tanya ikhlas lah. Yang duk bohong, yang duk tutup pula. Saya tahu dia. Sebab banyak orang nak tahu kata ni pemain ni siapa dia. Yang lepas tu geng top-top pula yang komen dia. Yang kenal dia. Okey, now kita nak perkenal. Hang dulu mula masuk apa? Buat race kan? Ya. Masuk race apa? Asia Road Racing kan? Ya, betul. Mula dari tahun berapa? 2000 kau 10 tahun lah kau 10 tahun lah kita duduk tu. Tak ingat 2014. Okey, betul 2014. Okey, Zubek ni dia dari 2014 apa itu wanti baru tahun lepas kan? 2024 dia wanti. Dia dulu jadi satu mekanik Asia Road Racing Asia Road Racing bukannya motor cup buat motor apa? Dulu masa duduk Asia kita buat C100. Cakap bahasa Melayu. Honda CBR 600cc. 600 Waktu tu kategori perdana Kategori perdana masa tu. Apa mula dari 2014 sampai ke 2004 wanti Ya. Duduk dengan company apa? Dulu kita masa duduk Asia kita duduk dengan Bonsiu Honda Racing. Ni kita duduk dengan factory lah kata Malaysia punya. Bonsiu Honda. Okey, yang rider yang kita jaga pengalaman dulu siapa dia? Rider yang pernah saya jaga dulu, first saya jaga Zakwan Zaidi. Zakwan Zaidi. Lepas tu second saya jaga Yuki Takahashi. Rider Jepun. Rider Jepun. Dia Jepun ni dia lain macam, dia punya display semua lain macam. Okey, lepas tu yang last sekali saya jaga Helmi Azman. Yang ni cerita betul lah. Yang ni cerita betul ya. Tak percaya tanya depa. Tak payah tanya kesian ni boy. Okey, lepas tu dengar cerita ada satu lagi masuk ada jaga Moto3 ATC. Asian Talent Cup. Asian Talent Cup masa tu dia combine dengan MotoGP. Jadi kita setahun tu kita pernah ikut lah dengan MotoGP tu. Kita pernah ikut duduk dengan MotoGP tu. Tengok Mak Saleh bawa ajar kan. Kita ajar dengan Mak Saleh lain, kita ajar dengan Jepun lain. Dia tak sama, level dia tu tak sama. Okey, kita try cerita sikit pendek-pendek lah. Pendek-pendek video ni kita buat tak panjang lah. Nanti kalau nak panjang kita buat satu platform lagi. Platform merah ni kita post di TikTok. Okey, kalau cerita dulu dengan kerja dengan Jepun macam mana disiplin dia. Memang dia punya kau dah. Okay, first kali kalau kita duduk dengan factory ni, first kali disiplin. Lepas tu quality, lepas tu kekuatan Kekuatan tu nak kata kita mau bawa ajar tu orang kata apa, tak ada. Nak duduk mengulang, tak ada. Nak duduk relax santai, tak ada. Okay, kalau dengan Jepun yang tu memang disiplin. Jepun ni disiplin makan pun disiplin, semua disiplin. Lepas tu dia kata cek kolesterol kan? Cek kolesterol. Mana kata tu masa saya duduk kat kerja dulu, saya kena jogging. Mana kata kita punya badan tu kena jaga tak mau bagi lemau jalan macam tak boleh tak lepas. Dia mau TikTok dia mau cergas. Kalau kata lompat pagang tu lompat terus, dia tak boleh tegak-tegak. Kalau duduk dengan depa dulu Okey, cerita dengan Mak Saleh pula. Kalau dengan Mak Saleh ni pula pun sama disiplin dia. Kualiti dia dahsyat. Mana kata kalau kita buat aja pakai baju putih ni, pemain ni dia kena jaga baju tu macam mana kita main macam tu kita balik. Putih. Macam mana putih? Macam mana kita main putih tu macam tu lah kita kena balik lagi putih tu. Tangan-tangan ni pun semua kena jaga macam tu kan. Tangan tak ada minyak macam ni. Kita bawa benda-benda tu main sini main di GSM. Kualiti apa semua kita buat macam tu Bukan kita main sini buat aja poliak tak sama macam tu sebab pengalaman tu lama. So takkan kita nak tahu macam tu benda tu kan. Dan kita boleh training budak-budak baru. Contohkan adik-adik yang baru-baru jadi pemain sini kan. Kualiti tu jaga penting. Lepas tu sebelum buat masuk Asia dia ada juga
jadi joki. Joki sprint test zaman tahun 2012, 2010 kan. Ya. Tapi mula jadi joki sprint test tu tahun 2008 lah, 2007. 2007. Aku ingat lagi. 2007. Kita jadi 2007 tu first kita jadi joki tu 2007 lah. 2007 sampai 2019 lagu tu lah. Ya. Tak silap lah. Ya, pengalaman ni padu orang kata, padu ada padat. semua. Ya, dia pun mai duk tolong saya, mai tolong GSM. Saya anggap ni bukannya orang kerja lah. Saya anggap kata ni kawan-kawan, satu founder, satu partner syarikat. Ni bukannya kata hang mai kerja ni hang jadi kuli, bukan. Kita semua anggap semua satu partner syarikat ini nak naikkan maju sebab untuk anak bini tu di belakang tu, di rumah kan. Kita mencari rezeki dan kita buat ambil pengalaman kita kan. Ambil pengalaman kita buat kerja bagi kualiti untuk pelanggan-pelanggan puas hati. Betul tak? Lepas tu apa lagi ni? Nanti kalau nak siapa yang minat video ni yang syok, nanti kita akan interview dalam lagi. Banyak lagi dia punya kisah dengan kami dan pemain-pemain lain pun ada. Yang banyak ada kenangan, ada sejarah dengan kami. Bukannya GSM ni main-main ada duit buka kedai terus. Bukan. Kami pun main dia halui-halui kecil-kecil. Okey, apa cakap ni? Tak mau cakap apa, tapi kita rindu zaman berpokok ceri dulu. Pokok ceri ya. Member pokok ceri ya. Orang kata duduk kat batas ban, set motor. Ni cerita ni. Nanti kita akan sambung pula cerita tu. Lah ni kita pendek-pendek. Okey, clear. Ucap ni. Okey. Apa pun kualiti tu penting. No? Kualiti tu penting. Kualiti. Handsome tak handsome, dah tu nombor 2. Kualiti tu penting. Clear. Ciao.